boleh cowok ayah kasih bagi kena. Bagi. Ini kaki lima bukan dia ambil kedai. Bagi. Jom. Ini mau bagi rakyat Malaysia dia ambil tindakan. Rakyat Malaysia kena ambil tindakan. Selagi mana ada orang macam ni di Malaysia, selagi mana ada pengkhianat macam ni, selagi itulah dia orang yang akan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah selamat datang lagi ke channel saya, channel kita. Tengok tadi sikit sedutan lah. Okey, apabila Sofian Mat Zain kot. Okey, TV 11 lah. Okey, cuba menerjah perniagaan yang banyak orang kita Alibaba kan perniagaan mereka kepada warga asing, dan kejadian ni berlaku dekat Selayang kot. Okey, so kecoh jugalah kan, sebab apa, memang apa diperkatakan oleh Sofian tu berkenaan dengan baruah, kata pun dengan pengkhianat lah, melibatkan ialah kalau betul lah dia tu memang kecoh juga lah. Sebab jelas sekarang ni kita tengok dekat Selayang tu memang kecoh dengan kebanjiran warga asing, terutamanya warga Rohingya yang orang kata memang tak, kita terheran macam mana dia orang boleh menguasai satu pasar yang besar tu. So jom saksikan video penuh bersama-sama saya. Let's go. Zas. Bacol lah ni. Tuan-tuan, bacol lah ni. Duduk dalam belah warga asing. Hidup belah warga asing saja. Betulkan darah duit warga asing. Kembung pokok dengan duit warga asing. Kalau dia berani nak jantan, boleh cowok ayah kasih bagi kena. Bagi. Ini kaki lima bukan dia ambil kedai. Bagi. Jom. Ini mau bagi rakyat Malaysia dia ambil tindakan. Rakyat Malaysia kena ambil tindakan. Selagi mana ada orang macam ni di Malaysia, selagi mana ada pengkhianat macam ni, selagi itulah dia orang yang akan dia orang yang akan berkembang, membiak, boleh bekerja, boleh buat ikut suka. Apa main ambil tindakan? Baru ni dah kena ada berapa puluh ribu dah kena saman. Ada duit, lambat duit, buat lagi. Dia orang ni akan kena buat selagi mana hampa tak nak tutup dia, selagi itulah dia akan besar kepala di sini. Tapi tak berani lah macam dulu, mai keluar. Dia duduk, dia dapat nasihat. Dia mendapat nasihat daripada mungkin penguatkuasa. Dia mendapat daripada penguatkuasa, sebab tu duduk macam bacol di dalam, tak berani dah keluar. Duduk dalam kedai 24 jam duduk dalam kedai. Ni lah pengkhianat bacol. Selagi mana ada pengkhianat macam ni, selagi itulah kita tak boleh selesaikan isu melibatkan pendatang haram. Okey, ambil muka dah. Dia jadi famous dalam negara. Ambil. Nak cakap lah. Mana ada telur, tak ada berani, bacol lah ni. Tuan-tuan, bacol lah ni. Duduk dalam belah warga asing. Hidup belah warga asing saja. Betulkan darah duit warga asing. Kembung pokok dengan duit warga asing. Hampa rakyat Malaysia main ambil tindakan. Saya bagi tahu PRU 16, kalau kita ambil aktivis menang di Selayang, muka ni hari. Kalau dia berani nak jantan, boleh cowok ayah kasih. Tengok orang yang koyak warga asing Utara Selayang, Kuala Lumpur ini, barua-barua akan tampil membela kesalahan yang dilakukan oleh pendatang asing. Lihatlah sendiri realiti yang berlaku di depan mata. Kita tak goyang. Kami turun dengan tujuan ini. Tengok poster ni. Kalau kau nak argue tentang poster ini, okeylah, kita boleh berdebat tentang poster ni. Warga asing tidak dibenarkan jadi penjajah atau peniaga kecil. Kalau kau nak ganggu, kau bantah undang-undang ni. Tengok. Orang yang koyak kerana kami telah educate rakyat Malaysia. Kami ada di sini untuk mendidik rakyat Malaysia tentang kesedaran berkaitan dengan aktiviti warga asing. Tetapi kehadiran kami di sini diprovokasi, sengaja cuba mencetuskan pergaduhan. Sedangkan kami hadir di sini secara aman. Kami tak ganggu sesiapa. Kami tak tinggikan siapa. Kami tak maki sesiapa. Siapa kenapa nak takut datang? Tempat ni, kalau aktiviti kau tidak haram, aktiviti kau ada lesen, ada sah, kenapa kau nak komplain orang takut nak datang kat sini?
Ini Malaysia. Kita bebas bergerak ke mana saja. Kecuali warga asing yang tak ada dokumen, dia memang takut nak pijak tempat ni. Sebab apa? Kerana itu bercanggah dengan peruntukan undang-undang di bawah Akta Imigresen. Saya rakyat tempatan, kami turun. Walaupun kami dicabar, kami diganggu. Kami tak takut kerana ini tanah air kami. Kami tahu undang-undang. Yang takut nak datang ke sini, yang takut untuk membeli belah kat sini, warga asing yang tak ada dokumen, parti-parti ni. Parti-parti ini yang selama ini menjadi pembekal, menjadi peniaga, menjadi operator bisnes-bisnes di sini. Jadi kami hadir di sini, untuk kami educate, timbulkan kesedaran di kalangan rakyat. Ada 23 jenis perniagaan. InsyaAllah 11 akan hasilkan satu poster untuk kami edarkan kepada rakyat kita secara. Okey? Tengoklah. Tengok. Cakap. Kita tengok siapa yang akan viral. Dengan sengaja menimbulkan rakam dia. Kita orang yang membagi wabak kepada warga asing. Inilah maruah kepada warga asing. Dengarlah sendiri. Rakyat Malaysia, dengar sendiri. Sikap setengah rakyat Malaysia. Kami hadir ke Malaysia. Kami hadir ke Pusat Bandar Utara Serayang Kuala Lumpur untuk Berani bayar yang pasal dalam dia. Cakap, kami persilakan. Orang ni dihantar semua jadi baruah dekat sini. Kacau peniaga-peniaga sebab apa? Pasal dalam ni orang tak berani masuk. Apa kau kena apa? Tak gelakkan dia perasan. Betul lah. Okey, kami hadir di sini untuk menimbulkan kesedaran di kalangan rakyat. Kami hadir bukan untuk mengganggu sesiapa. Kami hadir di sini bukan untuk mengganggu sesiapa. Rakyat Malaysia lihat sendiri. Sikap sesetengah rakyat Malaysia ini yang nak membela aktiviti warga asing di Pusat Bandar Utara Serayang Kuala Lumpur. Tengok sendiri. Siapa mula dulu? Tengok rakyat Malaysia. Ini adalah satu bentuk provokasi yang disengajakan oleh orang yang cuba membela aktiviti warga asing. Ini kami tak takut dengan apa-apa provokasi. Kami tak takut dengan apa-apa bentuk provokasi. Kami tak takut. Kami tak takut. Kami tak takut. Kami tak takut. Kita tak takut. Kita tak goyang. Okey guys, so korang tengok video yang berdurasi dalam 6 ke 7 minit tu. Ada situasi, ada dua situasi. Apabila satu tu Sofian Mazi ataupun aktivis 11 cuba merejah dan berlakunya orang kata pertelingkahan. Okey, tapi dengan mulut je lah. Okey, yang ada yang memaklumkan ataupun 11 ataupun Sofian tu menggelarkan sebagai pengkhianat lah. Okay, memang betul pun kalau ikutnya tu sampai dia mencuba menganjing lah. Okay, memang satu kesalahan lah kalau ikutnya kata kita ni menggaji warga asing tanpa dokumen yang sah. Okay, satu lebih-lebih lagi kalau warga asing tu memang betul-betul parti Perintah Haram lah. Okay, memang kita tahu warga Rohingya ni masuk negara kita ni memang ramai. Ada yang mempunyai kad UNHCR ataupun ada yang tak ada kad pun ada. Dan ada yang mempunyai kad palsu lah. Dan kita tengok video yang seterusnya tu berlakunya macam ke bergerotan sikit lah. Apabila kumpulan aktivis ni cuba menegakkan keadilan dan cuba memberi tahu kepada orang awam berkenaan dengan apa benda yang warga asing boleh buat dan apa benda yang warga asing tak boleh buat lah. Terutamanya golongan-golongan Rohingya ni. Okay, kita tengok kalau kita bagi muka sangat, okay, kalau kita tengok banyak lah yang menguasai perniagaan. Terutamanya tu yang dekat Selayang tu belum tentu lagi dekat Kuala Lumpur, kan, ibu kota negara kita lah. Memang sedih lah sekarang ni kita tengok ramai warga-warga asing yang memonopoli lah perniagaan dekat negara kita ni. Terutamanya dekat bandar-bandar besar ni. Memang sedih lah. So berlakunya pergelutan. Dan kita tahu lah kalau kita tak salah berapa kita nak marah.
kan. Dan apa yang dikatakan oleh aktiviti TV ataupun kumpulan-kumpulan TV itu memang betul lah. Okay? Kalau kita tak menegakkan benda yang betul, kan, kalau kita membiarkan benda-benda yang salah, memang lama-lama negara kita ni akan tergadai lah. Okay? Setakat itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Apa komen korang berkenaan video ni, jangan lupa like, subscribe video saya, tinggalkan ke bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay? Bye-bye.